Apakah hukum perempuan haid melakukan akad nikah dalam masjid? Hukumnya haram, tak boleh. Perempuan ni tidak akad nikah. Perempuan ni ditanya oleh qadi, setuju tak nikah ni dengan pak leh, pak mak, pak nik ni. Jadi nak tanya setuju tu tak mesti duduk dalam masjid. Faham? Duduk luar boleh dah mau haid. Duduklah kereta, duduk luar. Jangan awak bodoh gitu. Ni habis naik atas sejik, dah lah kepala dah tutup, dah kepala lutut nampak tengah tu. Kawan-kawan pula dah kepala dagak. Jadi faham bodoh habis rakyat. Pasal apa? Pasal tak ngaji, tak dengar. Nak tengok hotel-hotel ramai. Apa hotel-hotel ramai tengah malam Gusti. Jadi benuk gitu otak. Dah kalau boleh pun tak ada bersuci daripada haid pun pakai molek, duduk molek. Yang pergi tengah kat orang ramai tu jom dia. Sepeh-sepeh sengih-sengih orang melawang ah. Duduk jauh sikit pada orang. Majlis akad nikah ni majlis pengantin laki-laki.